Saya suka lukis gambar ni. Okay. So, manusia ni, dia ada thought, dia ada feeling, dia ada action. So, action dia akan create result lah. Okay. So, ni kalau katakanlah sebagai leader ataupun aspiring leader ke apa, saya suka cerita benda ni dulu. Ni asas dia. Okay. So, ini biasalah apa yang kita fikirkan lah. Ini apa yang kita rasa. Ini apa yang kita buat. Ini apa yang kita dapat. Kalau tengok diagram ni, kebanyakan orang lah, dia akan fokus kat mana? Dia fokus kat sini. Sibuk lah apa yang orang nak, dia pun nak. Tapi apa yang dia tak buat? Dia tak buat action macam mana orang tu buat. Sebab apa dia tak buat macam tu? Sebab dia tak connect. Apa yang difikir ni, apa yang difikir dengan apa dia rasa ni, dia tak connect. Dia tak connect. So, bila tak connect, jadi orang nak je. Tapi bila nak buat, dia buat alamak. Dia ada benda nama dia block, barrier and contradiction. So, ada blockage. Dia nak buat, ada je halangan. Lepas tu, dia ada barrier, ada jurang. Dia akan tengok, orang tu dah macam tu, orang tu famous, orang ni follower ramai, aku tak ramai. Dia ada contradiction. Contradiction ni maksudnya, dia buat, kita suruh buat lain, dia buat lain. Okay? So, biasa tak benda tu? Kan? Jadi, yang ni saya nak tekankan hari ni. Sebab kalau 20 tahun nak komplain jadi 2 jam atau 1 jam setengah, macam tak masuk akal lah kan? Okay? Dan saya 21 tahun ni, saya tak buat benda lain tau. Saya tak buat benda bisnes lain ke apa, tak ada. Walaupun banyak offer. Dapat offer macam-macam lah kan. Bila kita ada team ni semua, everything. Kau jual lah benda ni, jual benda ni. So, saya memang clear cut, saya memang clear buat hanya bisnes takaful saja. Dulu, saya join mula insurans dah tahun 2003. Sebab ProBSN pun dapat lesen 2006 kan. So, 3 tahun tu masih jual konvensional. Lepas tu bila takaful dapat, saya convert semua bisnes saya pergi ke takaful. Okay. So, ini antara basic things yang semua kena faham lah. Sebenarnya bukan untuk you sebagai seorang ejen takaful je atau bisnes takaful. Dia lebih kepada kita sebagai orang, kita sebagai individu. Kan? Dan saya juga kadang-kadang ada orang bisnes lain lah datang jumpa saya nak minta coaching apa everything kan. Saya betulkan ni dulu. Saya memang betulkan ni dulu. Kan? Sebab kalau mindset tak betul, the rest jadi haywire. Sebab mindset ni macam you punya GPS lah. You punya GPS, you punya nak hala ke mana. Okey.